Kesan dah sikit, tapi ujung sana nanti dah letak ni. Hari ni kami ada dekat rumah, dekat area kawasan Tropicana, yang mana kami dekat sini akan buat kerja untuk mengecat keseluruhan rumah dekat dalam rumah dan juga bahagian luar rumah, termasuk di pagar. Sebelum ni kita dah gunakan water jet, yang mana water jet ni digunakan untuk bagi cuci semua segala lumut yang ada dekat dalam. Kita dah buat cuci untuk keseluruhan dia punya pagar. And then ada kawasan-kawasan yang dah pun mengelupas, nanti kita akan gunakan sika, nanti kita akan tunjukkan simen dia. Untuk rumah ni kita akan gunakan jenama Jotun, yang mana ini adalah dia punya primer. Primer ni adalah consider undercoat untuk bahagian luar. Untuk rumah ni dia special sikit, yang mana ini adalah dia punya roof, dia cat waterproofing. Cat waterproofing ni kita akan gunakan untuk kawasan-kawasan, contoh macam dia punya area macam ni, untuk bahagian tepi-tepi ni, yang mana selalunya benda tu senang kotor. Ini adalah contohnya tam ni, yang mana nanti kita akan buat, dah habis nanti kita akan sapu. Pas sapu, air dia tak akan melekat lagi lah kat situ. Untuk kawasan-kawasan yang merekah macam ni, kita akan pakaikan sika, jenis simen gum, yang mana kita akan tutup sebelum kita buat kerja-kerja mengecat. Ni semua disebabkan oleh cat tu dah tak dapat gigit lagi, dia tak melekat. Jadi bila kita water jet dengan high pressure washer, semua ni akan tanggal. Yang atas ni belum lagi sebab tak cukup tinggi. Jom kita tengok dulu. Okay. Ini adalah jenis simen gum. Simen gum yang mana kita akan gunakan dengan campuran air, yang mana kita akan tampal untuk keseluruhan pagar dan juga badan rumah yang pecah. Dan lepas dah semua kering, barulah kita akan cat semula. Ini kawasan-kawasan letak ni sama juga. Untuk bahagian pagar, semua permukaan dinding simen kita akan cat, termasuk juga dengan badan rumah ni. Ini adalah kesan kontraktor lama, yang mana dia simen tapi dia tak ratakan, so nampaklah benda macam ni. Kita cover untuk bahagian depan, belakang, tepi dengan tingkat atas sekali lah. Termasuk bahagian dalam rumah kita buat lagi cat. Kita akan cover juga sekali untuk kawasan dia punya tempat pasu bunga, tak pokok. Kawasan atas ni juga nanti kita akan termasuk cat cuci sekali sampai ujung sana. Ini adalah salah satu contoh bahagian dalam rumah yang kita sedang buat sekarang, tapi kita sekarang ni fokus untuk buat bahagian dalam, nanti lepas ni kita akan buat untuk bahagian luar. Kesan dah water jet dan cat dah mengelupas, kita akan cuci balik, kita akan tampal balik simen dan sealer, undercoat dan cat finish 2 lapis. Ini menurun sini sikit, tapi ujung sana nanti dia akan ada satu dinding yang agak lebar lah untuk kita cat kat bahagian luar nanti. Semua ni kita akan cover nanti bahagian pagar, and then kita akan start bahagian badan rumah, mana yang sempat, luar, dalam pagar, termasuk tiang ni dan atas ni sekali. Dan consider kita dah complete pun tour satu rumah untuk bahagian luar. Semua ni akan buat insyaAllah. Yang kita tak cover hanyalah kerja-kerja cat untuk bahagian pintu kayu, besi apa semua tu kita tak cover lah. Yang lain kita buat hanyalah dinding ceiling dan juga bahagian dinding simen. Permukaan ceiling dan dinding simen. Itu je.